Ya, dia memang bukan jual bisnes lah. Lu kerja sama siapa? Sama Bangla kah? Lu kerja sama Maidin ke kerja sama Bangla? Bangla. Lu kerja sama siapa? Tak tahu. Lu kerja sama Maidin kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya nak ingatkan kerajaan perpaduan madani, sampai bila lagi nak membiarkan warga-warga asing ini membolot barangan subsidi rakyat Malaysia secara terbuka? Kita pun ketahui bahawa sekarang ini barangan subsidi tidak mencukupi di pasaran. Rakyat tempatan sendiri tidak boleh dapat barangan-barangan subsidi ini di pasaraya-pasaraya ataupun kedai-kedai runcit. Tetapi bagaimana kita melihat warga-warga asing ini bebas memonopoli barangan subsidi? Mereka boleh dapat membeli beras-beras subsidi, minyak subsidi, tepung subsidi, gula subsidi dengan begitu mudah tanpa ada barang sekatan. Sebelum ini kita ada dengar menteri mengatakan bahawa mereka akan mengkaji semula ataupun akan menghalang warga-warga asing ini membeli barangan subsidi rakyat Malaysia. Tetapi sehingga ke hari ini belum ada lagi sebarang arahan kepada pasar-pasar raya untuk menghalang warga-warga asing ini membolot subsidi rakyat Malaysia. Sampai bila rakyat tempatan nak bersabar? Kita sendiri sebagai rakyat yang mengundi, yang menentukan kerajaan pada hari ini pun tak boleh mendapat barangan subsidi. Tetapi warga-warga asing ini bebas dalam negara kita. Ini saya nak minta kepada kerajaan segera lihat isu ini, sebab rakyat sekarang ini berada dalam keadaan yang tertekan, yang terdesak dengan kos sara hidup yang melampau. Kita minta kerajaan segera atasi isu melibatkan warga-warga asing membeli barangan subsidi secara terbuka di dalam pasar-pasar raya ataupun di mana-mana sahaja. Ini perlu diambil tindakan segera. Terima kasih.